Allopurinol digunakan untuk mencegah gout, satu keadaan yang boleh menyebabkan sakit dan pembengkakan pada sendi. Ia juga digunakan dalam rawatan batu asid urik dan untuk mencegah tahap asid urik dari meningkat semasa kemo. Ubat ini perlu diambil dengan atau selepas makan untuk mengurangkan ketidakselesaan perut. Ingatlah untuk mengambil ubat ini dengan banyak air. Beberapa kesan sampingan biasa mungkin termasuk cirit-birit dan ketidakselesaan perut. Perlu diingatkan bahawa apabila allopurinol dimulakan untuk mencegah gout, peluang untuk mengalami serangan gout mungkin lebih tinggi pada permulaan. Jangan hentikan pengambilan ubat ini tanpa berbincang dengan doktor anda. Doktor anda mungkin menggunakan ubat preskripsi lain untuk diambil bersama-sama untuk mengurangkan risiko serangan gout semasa tempoh permulaan pengambilan ubat ini. Sangat jarang, ubat ini boleh menyebabkan masalah hati. Gejala termasuk air kencing berwarna coklat gelap, najis berwarna terang, rasa mual, muntah atau kehilangan selera makan, atau kuning pada kulit atau mata. Sejenis kesan sampingan yang jarang ialah ia boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk dikenali sebagai sindrom Stevens-Johnson atau necrolysis epidermis toksik. Ini boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius dan kadang-kadang boleh membahayakan nyawa. Gejala termasuk pembengkakan muka, bula atau kulit mengelupas, atau ruam kulit yang merebak dalam beberapa jam hingga hari. Hentikan pengambilan ubat ini dan dapatkan bantuan doktor dengan segera jika anda mengalami sebarang gejala ini.